Ini semua karipak yang telah kita bentuk. So, semua sekali ada 14 karipak besar. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya nak buat karipak. Tapi karipak yang saya nak buat ni saiz besar sikit. Gunakan acuan ni, acuan plastik. Acuan ni saya beli dekat Shopee. Saiz dia ni buka under 12.5 cm. Saiz yang terbesar lah yang ada dekat Shopee. So nak cuba alat ni lah. So sebab ni kali pertama nak buat, saya tak buat banyak. Saya akan gunakan setengah kilo tepung, setengah pack ni. So bahan lain nak gunakan untuk buat dough tu, saya gunakan ini 100 gram margarin. Margarin nanti akan saya cairkan untuk buat dough ni. Dan inti, saya akan gunakan isi ayam ni sebanyak 150 gram, kentang 3 biji berat 300 gram. Dan untuk banyakkan inti lagi, saya tambahkan setengah biji bawang Holland. So ini untuk ramuan, untuk inti dia. Ramuan untuk buat inti, saya akan gunakan 2 biji bawang merah, 3 ulas bawang putih. Ni serbuk kari daging, berat dia 30 gram. Untuk memedaskan inti tu, saya akan letakkan 1 sudu cili paste. Kalau nak lebih pedas boleh tambah lagi. Dan garam cukup rasa. Inilah bahan-bahan yang saya sediakan untuk buat karipak, untuk test acuan ni. Okay, bahan-bahan untuk buat inti karipak dah siap sedia. Yang ni kentang yang 3 biji tadi kita potong halus bentuk dadu. Siap sini. Dan ini isi ayam, kita potong halus juga bentuk dadu. Begitu juga dengan bawang Holland. Kalau bawang merah dan bawang putih kita tumbuk halus. Ini cili dan ini serbuk kari. Semua dah siap. So kita boleh tumis lah untuk jadikan inti karipak. Sekarang kita nak tumis bahan-bahan untuk buat inti karipak. Kita letak minyak lah, nak masak ni. Kita tumis ni dulu, bawang merah dan bawang putih. Paste serbuk kari ni yang powder tadi kita letakkan air supaya jadi paste supaya senang kita nak goreng. Tu ni cili, dia bau dia dah harum dan naik. Letakkan ayam. Bila daging ayam ni dah mesra dengan ramuan ni, kita masukkan kentang. Bila dah rata, kita tambahkan dengan bawang Holland. Bila dah rata, kita taruhkan air untuk bagi dia empuk. Kita tutup dia supaya cepat masak. Okey, inti yang kita masak ni dah okey, agak kering dan kentang dia pun dah lembut. Kita letakkan garam cukup rasa lah. Sikit gula nak sedap lagi. Dia kering sikit. Okey, kita ni pun dah masak. So dah sekali kita letakkan daun sup. Kita tutup api. Jadi sejuk sebelum kita boleh guna untuk buat karipak. Sekarang kita nak buat dough karipak. So kita kena cairkan margarin ni. Okey, jadi ni dah cair. So, kita letakkan dalam tepungnya. Okey, biar ini dulu buat sementara. Ini tepung yang kita dah letak margarin tadi. So, kita nak letakkan garam. Telurnya garam tu kita larutkan dalam
air. Bila dia seimbang, dan kita taruh dalam kita punya dough ni lah. Dough kita ni masih pecah lagi. Kering, kita tambah air lah kat tepi sini. Tapi jangan terlalu banyak, nanti dia lembik. Kalau lembik, kita kena tambah tepung pula ni. Okay. Dan kita ni pun dah jadi elok. Dia tak dekat pada bekas ni, lembut. So kita kena biarkan dulu supaya dia lagi sekata. Ini dough yang dah kita sediakan. Ini inti dia yang kita buat tadi. So semuanya dah ready, kita boleh start buat curry puff. Biasa kalau curry puff kecil, kita buat dough dia lebih kurang saiz ni lah. Tapi sebab kita nak buat curry puff besar, gunakan acuan ni. So saiz dough dia ni kena 2 kali ataupun 3 kali saiz ni lah. Okay, lebih kurang saiz yang kita acuan ni. Kita boleh pindahkan dekat acuan ni lah. Tarik-tarik sikit supaya dia lepasi acuan ni. Okay, ngam. Kita boleh letak inti lah. Inti dia ni banyak sikit lah, sebab dia punya curry puff ni saiz dia besar kan. Tutupkan dia lah. Ini bahagian tengah dia, ini bahagian tepi dia. Tepi dia ni lebih, kita boleh potong. Ini dia curry puff yang kita hasilkan. Kalau kita takut dia terbuka, kita boleh claim lah. Dia menang tangan lagi pun boleh juga. Kalau kita claim ni, memang garanti dia tak terbuka lah masa kita goreng. Okay, siap. Kita boleh letakkan dalam bekas ni lah. Kita letak setengah sudu ini kentang. Kita letak juga ni telur. Ini sedap. Campur telur scrambled egg dengan kentang. Letakkan kat sini dulu sebelum nanti kita claim tepi dia. Sebabnya ni tepi dia kita nak claim lain sikit, kita gunakan mesin pengelem ni supaya dia berbeza dengan claim tangan ni. Kita try tengok macam mana. Okay. Claim mesin yang ni ada telur dalam dia. Kita nak goreng curry puff kita untuk buat curry puff segera lah, supaya kita boleh makan banyak hari lah. Ni kita goreng separuh masak. Ini dah separuh masak, diangkat.
Cantik dia punya. Ini hasil gorengan separuh masak semua kari yang kita buat hari ni. Yang ni ada telur, yang ni tak ada telur. Nanti dua-dua ni kita pack untuk kita frozenkan lah, supaya kita boleh makan banyak hari. Kari yang kita dah pack ni kita akan masukkan dalam peti sejuk supaya kita boleh simpan lebih lama. Kari yang kita buat, kita frozenkan kat sini. Kita pack. So hari ni saya nak panaskan dia menggunakan air fryer. Yang ni yang ada telur dalam dia, dan yang ni kentang saja. So, saya nak panaskan satu yang kentang dan satu lagi yang ada telur je. Okay, kari ni dah masak elok, warna dia dah kuning keperangan. So, kita boleh angkat bila sejuk. Sejuk kan? Bila sejuk nanti boleh makan. Ini kari puff yang kita dah panaskan dengan air fryer dan dah sejuk, sedia untuk dimakan. So, kita tengok isi dalam dia. Yang ni yang kita kelim dengan tangan. Dalam dia ni kentang 100%. So kita tengok isi dalam dia. Cantik inti dia banyak. Nak rasa, tengok macam mana rasa dia. Ini sikit. Sedap, tapi pedas sikit pedas sikit. Okay, yang ni kita kelim dengan mesin. Tengok dalam dia macam mana. Yang ni ada telur Ini ada telur. Kita nak rasa macam mana. Sedap, kurang pedas sikit. Saya suka yang ni sebab dia kurang pedas. Yang ni agak pedas sikit, tapi dua-dua rasa sangat sedap. Boleh cuba